Okey, bismillahirrahmanirrahim. Depan saya ni adalah kotak makanan yang kita berikan kepada setiap keluarga pelayaran Palestin di Lubnan ni. Jadi kita nak unboxing apa barang-barang yang ada dalam ni. Memang bila saya angkat tu memang sangat berat lah. Wallah alam berapa kilo semua. Kita boleh tengok lah. Kita ada apa kacang. Macam-macam bentuk apa spaghetti ataupun makarona. Okey. Spaghetti. Ada tomato paste. Okey. Apa ni? Tahina, humus. Minyak ada 3 botol. Seberat 1 liter ada 3 botol. Okey. Kemudian garam. Kacang adas. Ada juga syai. Teh. Okey. Ada cheese. Okey. Kemudian yang berat sikit, kalau boleh tengok dalam ni, ada beras, ada beras, ada beras memang berat, memang berat lah. Kalau tengok ni berapa kilo, berapa kilo ni? Memang berat. Beras ni dan juga gula. Memang berat. 5 kilogram. 5 kilo gula, 5 kilo beras. Untuk bawah lain. Maknanya berat ni lebih kurang dalam 20 kilogram. Lebih kurang lah. So yang berat. Jadi rasa ni memang kepuasan yang kita nak cuba bagikan yang terbaik lah. Kita boleh buat kecilkan kotak dan barang-barang sikit. Tapi kita nak berikan yang terbaik buat mereka semua. Jadi kita cari makanan yang banyak. Saya kira dalam ada 20 lebih. 20 lebih barang-barang dalam ni. Satu kotak, insyaAllah.